Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita kali ni. Alright. Kali ni saya bersama dengan produk Crystal Haze. Crystal Haze. So anak jati kita lah, Bumiputera. So dia bawa dua produk iaitu Crystal Tangerine. Tangerine iaitu based on lemonade lah. Lemonade dia sedap. Dia ada mild, dia rasa 50-50, kualiti yang baik. So memang standard yang tinggi lah. So memang bagi saya rasa dia memang refreshing. Bila tengah panas tu isap, sedap je. Okey, satu lagi dia ada ini yang top sekarang tengah meletup. Okey, ni produk mereka yang tengah meletup, yang saya pun tu yang main sini, borong aku nak. So Crystal Haze. Crystal Haze dia pernah tengok lah dua-duanya. Ini mango. So ada mild dia rasa refresh, rasa mangga agak muda, manis dia cukup. Memang sekali rasa nak lagi lah. So bagi saya ni adalah antara produk mango yang kualiti yang terdapat di pasaran. So dengan botol yang kaca, memang cantik. Sama juga yang ini pun botol kaca yang baik. So labeling yang cantik. Oh ya, saya dengar diorang mungkin sebab permintaan yang tinggi, diorang upgrade dia punya labeling. So dia akan ubah sikit lah, tapi bawah nama Crystal Haze. Apapun kalau nama Crystal Haze adalah produk yang sama, kaca. So mungkin abang ada nak cakap apa-apa sikit tentang produk ni? Alright. Jemput. Okay, Assalamualaikum dan selamat malam. So hari ni saya nak highlight lah saya punya produk. So sekarang dah ada berada dalam pasaran, Crystal Haze. So actually banyak yang bertanya Crystal Haze Tangerine ni apa yang tangerine. Okay, so hari ni saya nak explain. Tangerine tu actually adalah limau. So kita bawa masuk dalam market satu produk limau yang purely limau tangerine, bukan minuman. Is memang fruity lah, memang fruity tangerine lah. So bila kita ambil bau, so dia memang kuat lah bau limau dia. And then another one is Crystal Mangui. Kita cara sebut dia ni sebutan France Mangui. Itu tak tahu lah. Rasa pun tradisional kan. So Mangui is dalam bahasa Melayu dia mango lah. So kita ada cari kelainan sikit, kita letak nama Mangui. And then feedback yang saya dapat setakat ini, saya punya Mangui is different dengan mana-mana mango yang ada di pasaran lah. So siapa yang belum cuba, please grab it, try, and then bagi komen. Okay, itulah dia daripada bos dia sendiri sudi melawat ke ALV Pemborong di Subang. So kita hanya ambil produk-produk yang bagus lah dan juga produk-produk yang baru datang, kualiti yang baik. Kita akan cuba. So jangan lupa setiap flavor cubalah pakai dengan kendo cotton, sebab kita tahu kendo tahan lama dan juga memberikan rasa yang lebih. So bagi saya, untuk enjoy rasa kendo, jangan lupa Crystal Haze. Okay, InsyaAllah kita akan review beberapa produk yang lain di masa depan. Kalau ada produk, temui kami di Subang Perdana. Dekat boleh dapatkan nombor telefon tadi, nombor telefon Abang Azni. So kontak Abang Azni, cakap bang saya ada produk bla 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 bla, datang sini, kita akan lihat dan cuba memberi sokongan. Seperti yang ini tak payah sokong lah, dah memang kuat kat pasaran. So kita bertuah rasa dia datang kan. Thank you Mr. saya bagi kami peluang untuk bawa produk ni. Okay, reseller yang perlukan produk ni boleh temui kami lah di Subang ataupun kontak kami. Lain tak ada. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera.